tuan-tuan, saya Liu. Saya umur 75. Tapi saya hati bukan 75, masih muda. Yang saya ingat itu satu kali saya accident jatuh. Saya jatuh dengan bawa cucu dengan aiskrim. Berjalan jatuh. Ini perkara 22 jam. 22 jam. So, saya punya apply oleh kerja dulu. Maka nak pergi dengan Waitaking. Saya 2 pagi 2, malam 2. Waitaking 2, kanopi 2. Sudah makan 3 hari ya, hidup bengkak macam profis tau. Sudah hidup. Okay, 22 jam. Juga apa? Ini suatu pihak produk surprise. Saya sudah jatuh pun saya kerja kok. Jalan sini, jalan sana. So, saya sudah sehat dan tunjuk kawan. Itu bulan saya jual banyak. Lepas tu saya ada satu vice manager, nenek 7. Dia naik atas, suara tak boleh naik. Oh, tarik lembu tau. Lepas tu dia makan, dia ada wang lah, dia boleh makan kanopi, Waitaking semua. Dia makan kopi, semua dia minum. Macam ini experience tau. Kita minum kopi ya, bukan macam orang biasa minum tau. Kita minum itu kopi ya, kita hati ya, ingat, wah, kopi memang boleh buat saya sehat. So, dia sudah makan, nampak dia, papaya saya tarik, dulu saya buat. Yang mau naik mengenjam tarik tau, lembu tau. Sekarang tak payah. So, you know the product is so surprising. Kalau dia sendiri boleh jalan, tak payah jalan. Mau tarik dia, tak payah. Saya ada banyak experience lah. In the future, I will tell you. Lebih lah. Jadi biasanya kalau umur 75 jatuh 22 jahitan, proses sudah sembuh sebenarnya hampir masa. Tapi dengan adanya bantuan dengan si YKB dengan YK apa saya tak berapa ingat Waitaking. Semua ini adalah untuk mempercepatkan proses menurunkan keradangan juga dan juga mempercepatkan proses pertumbuhan sel baru. Ini dalam 3 hari dia sudah baik. Sudah baik. Jadi ini bukan keajaban. Ini adalah sesuatu yang makan lingkungan, makan produk-produk kesehatan semua yang lain dan kesemuanya adalah terbukti dia selamat, dia natural dan dia sangat-sangat diperlukan oleh badan kita supaya badan kita dapat kembali sehat, kembali berfungsi lah kan. Jauh tak ada sesuatu yang kita kata keajaban, dan sebenarnya ada sesuai dengan apa yang diciptakan. Okey, dan seterusnya testimoni yang ketiga kita menjemput Puan Aisyah. Dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum semua, selamat malam. Dan salam sejahtera kepada orang-orang muslim. Okey, ini testimoni saya sendiri. Kita ni dah lama sebenarnya, tahun 2020-an. Itu antara tahun permulaan saya mula serius konsum produk. Okay, so sebenarnya pada tahun 2009 sampailah tahun 2018 macam tu, saya sebenarnya ada banyak isu lah, isu angin, gastrik, migraine, tapi kita buat tak tahu. Sebab everyday kita bangun, kita masih boleh teruskan aktiviti harian. Jadi kita sampai satu tahap, saya decide untuk buat sesuatu sebab saya dah tak tahu nak makan apa. Maksudnya angin saya sudah teruk, sampai almost every day saya salah makan atau tak, saya akan dapat macam angin attack. So kalau petang tu dia punya simptom sampai perut saya akan tumbuh, akan pening sampai berpeluh. Saya memang kalau petang tu kena baring, tak boleh jumpa siapa. Anak tak boleh, husband tak boleh, kena saya kena
duduk sorang-sorang kan untuk tenangkan diri. So benda tu berlaku hampir setiap hari. Sampai dah tak nak makan apa, kita dah berbantang. Okey, dah berbantang, dah guna-guna jaga makan kan. Tapi keadaan tu macam makin teruk. Okey, so lepas tu tak nak buat apa. Sebenarnya saya membesar dalam keluarga Camor, ibu saya distributor. Tapi benda tu maybe kita selalu nampak, kita take for granted lah. Mungkin macam tu. Jadi kita tak tahu makan apa, last saya decide to ambil separate. Macam Mr. Robot cakap tadi kan, yang 1, 2, 4 tu. So everyday saya makan, itu breakfast saya dengan saya punya dinner lah. Tapi saya masih makan lah sebab saya underweight. Jadi saya kena makan makanan juga. So saya akan ambil after meal everyday untuk 6 bulan. Okey, ini tahun 2020. So after 6 bulan, saya lalu kedai durian tau. Saya suka cerita-cerita ni sebab dulu saya tak ada bau durian. Durian, pisang, kari, sambal, tak payah makan, bau je saya akan pening atau muntah, akan terbaring lah. So satu hari tu lepas 6 bulan saya consume, saya duduk tu everyday for 6 months tu. Kita lalu kedai durian kan, saya tak pening. Sebenarnya saya tengah balik tu, saya tengah tunggu bila pening datang ni. Sebab dia macam, memang kalau saya bau, saya memang confirm akan pening. Jadi bila sampai rumah tu, sampai besok tak pening. Terus cakap husband, jom kita besok try makan durian. Kan, kita dah macam bau boleh dah try makan. Sebenarnya saya tak suka durian pun. Okay, so besok tu kita beli durian. Alhamdulillah, jadi kata 1 berulas-ulas saya makan. So itu baru saya tahu Ani tu dah okey. Mula-mula saya ingat Ani tu macam orang, sebab kita bergaul dengan circle yang anggap benda tu normal. Bila kita makin tua, orang kata, yelah normal lah semua masalah angin, perut je sensitif kan. Tapi dari situ baru saya nampak, rupanya badan kita boleh sihat balik. Walaupun kita sebenarnya makin berusia kan. Cuma ni maybe hari-hari kita salah masuk baja tu. Jadi lepas durian tu, besok tu saya ajak makan lain pula. Yang selama ni dah tak makan kan, tahun-tahun ni tak makan. So kita makan lah benda-benda yang selama ni saya tak boleh makan. So memang alhamdulillah sampai hari ni masuk 6 tahun lah saya bebas isu angin. Maksud tak payah pantang. Maksud pergi kenduri kita dah boleh makan, raya boleh makan. Durian tak cakap lah, memang ulas saya boleh makan. Walaupun saya bukan peminat durian, since saya sakit tu dan kita belajar makan durian kan, jadi benda tu kita belajar untuk nikmati balik makanan macam lain. Soalan tak ada? Okay, so saya rasa itu juga. Sebenarnya saya ada banyak testimoni lain lah. From isu perut tu sebenarnya ada komplikasi lain, tapi cerita dia akan jadi sangat panjang lah. So saya stop kat situ dulu. Nanti kalau next time ada peluang, kita kongsi lagi. Terima kasih kepada Puan Aisyah berkongsi satu testimoni tentang angin. Angin itu betul tak? Betul. Jadi masalah usus lah. Dan dari testimoni dia pakai Sepro. Antara Sepro itu artinya protein, fiber, lactoberry dan juga ditambah kadang-kadang dengan vitamin kan, untuk menguruskan kesehatan usus atau kesehatan usus atau perut lah. Sebab kalau perut kita tak sehat, apa yang kita makan tak dapat dicerna, tak dapat diproses atau dihadam, dicerna dan diserap dengan selengkapnya, badan kita tidak akan sehat. Tapi dari testimoni Puan Aisyah, dia juga cerita dulu tak boleh makan durian, masalahnya di usus. Tapi mengapa tak boleh makan durian? Kadang-kadang mungkin ini berkaitan dengan usus atau perut usus tak sehat, sistem pertahanan badan juga berkacau. Jadi dia sensitif, duri itu tak ada masalah. Itu kenduri semua tak ada masalah. Yang masalahnya sistem pertahanan badan dia. Tapi dengan produk dia bukan sekadar minum itu Sepro, dia makan lingzi dan lain juga. So yang ini dapat menormalkan sistem-sistem badan kita, termasuk sistem pertahanan. So lepas itu boleh makan. Macam dulu saya sakit, tengok nasi lemak, sudah mau. Tapi begitu sudah sehat, sampai sekarang saya kaki nasi lemak. Nasi lemak tak ada masalah. Dulu sakit, tak boleh makan. Tapi sekarang kita minggu lalu. Tadi baru makan nasi lemak. Okey ya. Jadi kita mengucapkan, boleh tepukan kepada tiga-tiga kawan yang sanggup berkongsi testimoni mereka dari kita. Jadi bagi kawan-kawan, kalau testimoni mungkin tak berapa faham, cuba nanti boleh tanya siapa yang ada di sini, mereka akan sudi
menerangkan dengan anda. Seterusnya kita masuk. Selamat malam kawan-kawan Negeri Sembilan di Seremban. Nama saya Robert. Saya sudah memang berkecimpung dalam bisnes ni lama juga lah. So hari ini saya ada dua testimoni saya nak bagi tahu. Testimoni yang pertama ialah seorang kakak yang memang pada awalnya sebab dia ada masalah paru-paru. Dia ada masalah kencing manis macam-macam, tapi paru-paru tu sudah sehingga perlu buat transplant, tukar paru-paru. Dia memang sudah teruk lah. Setiap bulan kena dihantar ke ICU untuk hidupkan dia sebab tak boleh nafas. So paru-paru sudah kerosakan sehingga perlu menukar paru-paru. Itu memang sudah teruk lah. Memang dia ada masalah kencing manis macam-macam. Sehingga dia pakai itu pump untuk nafas itu 3, pagi 1, petang 1, malam 1. Makan steroid macam-macam untuk menahan supaya dia tidak menjadi tambah teruk. So dia undang untuk datang ke office kita untuk cuba minum kopi. Dia ajak untuk minum kopi. Lepas tu dia kata anak dia tak bagi dia makan apa-apa lagi sebab tunggulah tukar ada buat penukaran paru-paru itu. Anak dia pun doktor, menantu pun doktor. Bagi tahu dia janganlah buat apa-apa, jangan cuba nak apa-apa tradisional ke apa-apa cuba kat luar. Memang jangan harap boleh tolong dia. Memang dia nak menipu duit dia lah. So kawan dia pun selalu pujuk dia datang ke coffee lounge kita lah, macam nak minum kopi kan. Tapi tak nak juga. Lepas tu dia kata tangan dia sebab dia makan ubat banyak, tangan dia sudah macam ni, tak boleh angkat naik. Dia cakap kopi ni boleh tolong tak? Dia kata boleh, datang lah. So dia datang macam semua kawan-kawan kita datang sini. Lepas tu dia dengarlah perkongsian kita bahawa cendawan merah tu bagus macam mana kan. Yang apa dia dengar dia kata, kalau saya nak baik kena harap sistem badan saya ya. So Lingzi ni boleh bagi normalkan sistem dia supaya dia boleh mengambil alih untuk merawat diri sendiri. Dia kata macam itu. So Lingzi bukan ubat lah. Bukan ubat. Lingzi tak boleh merawat apa-apa jenis penyakit. Itu yang kita bagi tahu dia. Lepas tu dia kata, saya nak cubalah. Kalau dia selamatlah kan, kita bagi tahu dia selamatlah, siapa pun boleh makan, baby pun boleh makan. Dia tak ada masalah, dia tak ada tindak balas macam kesan sampingan kan, boleh makan. So dia balik rumah dia bagi tahu anak dia. Dia kata, boleh saya nak cuba ni. Anak dia mengamuk lah kan. Doktor dah kata janganlah cuba apa-apa kan, tapi dia bertekad untuk cuba juga. So apa yang dia makan ya, kita bagi dia, saya bagi tahu dia bahawa kita kena urus kita punya perut dan usus dulu. So saya panggil dia makan 2 paket protein, 1 fiber, 4 lactoberry. Kacau dalam 300 ml air. Lepas tu anggap sebagai sarapan pagi setiap hari. Lepas tu saya panggil dia makan Gano I 2 paket, Gano B 2 paket. Lepas tu Poland 4 paket. Itu pun sebelah petang lah, sebelum makan petang dia makan. Lepas tu tambah dengan vitamin collagen. Lepas tu itu ada juga dia beli itu es Lingzi untuk makan 6 biji pada masa 5 hingga 6 petang. So dengan semua ni dia pun gunakan kita punya lotion tea kan. Yang apa beri 3 bulan kemudian dia rasa dia tak payah pakai itu dah. 3 bulan je dia rasa tak payah pakai itu inhaler untuk terus. Lepas tu dia pun rasa perubahan besar. Dalam 6 bulan lepas 6 bulan anak dia doktor pun terkejut. Mak, dia sudah sembuh lah. Sehari ni sudah lebih kurang 3 tahun lebih dah dia tak masuk hospital lagi. Malah ubat pun semua tinggal.
Hanya satu dia. Darah tinggi dia masih ada makan sikit setengah biji. Yang lain tu tak makan lagi. Itu sebab anak dia bagi tahu, bukan doktor luar. Anak kat mak, dia sudah sembuh dah. Dia dah ni. Boleh menjalankan kuasa penyembuhan diri dia, lepas tu boleh merawat diri. So doktor yang paling baik memang siapa? Badan diri kita sendiri. So lagi satu kes pun macam itulah. Dia sudah masuk keluar. Nama dia Mr. Wong. Yang tadi tu kakak Nirmala yang India, umur lebih kurang 74. Masa itu kan. 74 harapan memang tak ada lagi kan. Tapi yang ni dia Mr. Wong daripada Kuching. Dia sebab masalah hampir memang masalah yang besar. Pengsan. Lepas tu dibawa ambulans pergi hospital untuk diselamatkan. Lepas tu keluar masuk hospital 33 kali. Daripada JH pergi IJN, lepas tu ditukar pergi Amsterdam untuk buat stand 11 stand dia buat. 11 stand dia buat. Tapi masalah yang satu yang tak selesai adalah kaki dia bengkak. Bengkak sehingga dia sakit, merah sangat. So dia cuba nak cari penyelesaian. Doktor sini tak boleh, sana tak boleh. Lepas tu dia pun sudah bosan. Lepas tu dia pun kaki pun sudah lemah, jalan pun lembing kan, tak boleh ikut tongkat. So kawan dia kata, pergi minum kopi lah. Saya minum kopi kat launch saya. Dia bawa tu semata-mata nak datang minum kopi. Dia pun tak ada minat lah, tapi datang juga lah. Lepas datang minum kopi, jumpa saya pula. So saya pun bagi tahu lah. I bukan doktor pun. I kata rasa you punya kaki bengkak sebab jantung tak kuat. Jantung sudah lemah. Jadi boleh saya tolong you tak? Saya kuatkan you punya jantung. So saya jelaskan lah, kalau you punya jantung dia tak cukup tenaga kan, dia tak boleh pump. Itu pengaliran darah, circulation tu tak bagus. So kaki tu takung air lah. Itu pasal saja. Saya cakap kalau kuatkan jantung, malah dia boleh. Mari kita cuba lah kan. So saya pun gunakan formula yang lebih kurang sama. Tapi hanya satu yang tak sama dengan kakak tadi. Setiap 1 jam 2 biji Gano S. Sebab kenapa Gano S itu memang boleh bagi darah dia, bagi bersihkan darah dia dengan cepat, walaupun halus sangat. So dia pun cuba. Yang pelik saya kata lebih kurang 5 hari lah kaki sudah tak ada bengkak. Dia nak terbeliak, boleh ke? 5 hari. So betul-betul dia makan. Dia memanglah ikut saya punya formula kan, makan. 5 hari kemudian kaki sudah susut, sehingga dia punya kulit pun kedut-kedut dah. Sebab air sudah takung, air sudah hilang. Sebab kembang kan, dia sudah kedut. Dia tangkap gambar bagi saya. Itu dia sudah balik Kuching lah. Hari ni lepas lebih kurang 1 bulan lah. Dia beli lebih kurang 16,000 dia beli untuk makan. So saya kata belilah 1 round lagi. So 2 kali 13,000 kan, boleh jadi vice manager kata. Saya cakap. Tapi hari ni dia sibuk sangat. Dia sudah baik kan. Dia terbang pergi Indonesia buat bisnes sudah. Yang dia pergi Indonesia tu cari isteri yang pertama, isteri yang kedua di Kuching. Okay, so saya harap ini boleh menunjukkan memang Lingzi ni kita bersyarikat dan produk memang boleh bagi mengubahkan hidup kita dengan apa? Memulangkan kuasa penyembuhan manusia kepada setiap orang. Okay, terima kasih.